أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وقائد المجاهدين وإمام المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Terima kasih waktu pengisi majlis yang saya muliakan, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, para ahli jatuan kuasa surau, para asatizah, para tuan-tuan guru, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ini Allah meringankan tubuh kita datang ke rumah Allah yang mulia ini. Ramai orang yang mengaku Muslim, ramai orang yang mengucap kalimah syahadah, tapi agak berat untuk mereka sampai ke rumah-rumah Allah SWT setiap waktu. Mereka datang ke masjid sembahyang Jumaat, tapi nak melazimi sembahyang waktu berjemaah ni tak ramai yang buat. Bahkan solat secara keseluruhannya pun tak ramai yang solat. Sebab itulah Rasulullah sebutkan, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Solat ni susah melainkan pada orang yang khusyuk. Solat ni walaupun hanya 10 minit tuan-tuan, berat. Memang berat. Tapi mereka yang ada jiwa iman, mudah dimudahkan Allah Ta'ala. Jazakallahu khairan, sakallahu man saqana. Saya ulang-ulang doa ni sebenarnya. Kalau ada orang bagi kita air minum, baca doa ni, sakallahu man saqana. Cuba ikut, sakallahu man saqana. Moga-moga Allah memberikan minuman di akhirat nanti mereka yang memberikan minuman kita di dunia ini. Jadi kita ni sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, memang menjadi satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk jadi orang yang pemurah. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita minum kat kedai, jangan seharusnya balik. Kadang ni yang sengaja minum kat kedai ni tunggu kawan bayar. Tuan bayar tu dia tunggu, buat dia je main handphone. Sebab tu kalau kita nak kenal orang ni, Sayyidina Umar bagi pesan, nak kenal orang kena tidur dengan dia. Bukan tidur sama-sama ya. Tidur sama-sama bahaya. Kena bermusafir dengan dia. Bila tidur dengan dia, kita tahu perangai dia malam dia macam mana, dia bangun tahajud ke tidak, dia jaga sembahyang ke tidak. Bila musafir dengan dia, kita tahu kawan ni macam mana masa musafir. Kat depan rumah, kat rumah pijak semut tak mati. Kat luar rumah, Masya Allah, gonjolnya tak tahu. Ataupun kalau musafir naik kereta ni, kereta punya, kita punya. Minyak pun kita yang kena isi. Bayar tol, tiba dekat tol dia tidur je. Bila masa makan nak bayar, dia main handphone je. Kita tahu memang jenis kedekut je, jenis ngelat. Orang ni memang sekali lagi kena ajar, makan ramai-ramai, suruh dia bayar. Jadi kalau kita tuan-tuan, yelah, rezeki ni yakinlah Allah bagi.
Rezeki akan Allah bagi. Kadang kita sekali-sekali ada duit makan tu, cuba belanja kawan sekali. Bayar, kalau makan satu meja kita bayar seorang-seorang, kadang why not bayar satu meja. Kalau nak bayar seluruh satu restoran mungkin agak berat lah. Sekali-sekala kita balik kampung, bukan mahal sangat pun kadang minum petang tu. Minum petang kadang tak sampai RM50 pun. Tapi ialah kadang-kadang kalau kita yakinlah rezeki Allah bagilah. Ada jalan yang Allah bagi rezeki, cuma jangan sampai kita membazir, boros dalam kita berbelanja, ya. Jadi kalau ada orang bagi minum, kita doakan, saqallahu man saqana, moga-moga Allah memberikan minuman kita di akhirat nanti, mereka yang memberikan minuman kita di dunia ini. Baik tuan-tuan sekalian, minggu lepas saya bicarakan tentang bulan, matahari, gerhana, panumbra dan efek yang berlaku pada masa sekarang ni. Hari ini saya sambung balik kuliah perbandingan agama yang tulis kat situ, perbandingan agama. Dalam siri pertemuan-pertemuan yang lepas kita dah bicarakan tentang bagaimana agama Yahudi bermula daripada Nabi Ibrahim AS yang diklaim ataupun didakwa oleh mereka. Namun demikian, tiga-tiga agama ini memang dikenali sebagai Al-Adyan Al-Ibrahimiyah, iaitu agama Yahudi, agama Kristian dan agama Islam. Al-Adyan Al-Ibrahimiyah, agama Nabi Ibrahim, Millatu Ibrahim Hanifa, agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW bersembahyang sebelum menerima wahyu, ramai para ulama menyatakan Nabi Muhammad ikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, Millata Ibrahim Hanifa, agama Nabi Ibrahim yang lurus. Baik. Bermula pada Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin, dikenali sebagai Hebrew, kemudian lahir anak keturunannya sampai Nabi Yaqub, dan Nabi Yaqub ini dikenali sebagai Israel. Kemudian daripada Nabi Yaqub ini lahirlah 12 orang anak, mereka semua dikenali sebagai Bani Israel. Kemudian mereka berhijrah ke Mesir, dan di Mesir mereka akhirnya menjadi hamba abdi. Datang Nabi Musa membawa mereka keluar daripada bumi Mesir, mukjizat demi mukjizat yang Allah tunjukkan pada pengikut Nabi Musa alaihissalam, namun masih lagi kufur pada Allah SWT. Ketika mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, menerima 10 perundangan pada Allah SWT, 10 commandments, saya dah bacakan beberapa bulan yang lepas. Apa itu 10 commandment yang popular kalau kita bercakap tentang agama Yahudi, kita bercakap dengan orang Yahudi, 10 commandment ini merupakan macam asas kita, macam rukun Islam. Rukun Islam mereka 10 commandment. Bagi kita ada rukun Islam, ada 5 rukun Islam. Bagi mereka, rukun agama mereka yang dibawa oleh Nabi Musa AS ialah ini 10 commandment. Saya dah sebutkan satu-satu hari itu. Baik. Namun demikian, asas agama ini mengajak manusia menyembah Allah SWT. Sampai saat Nabi Musa AS nak ajak masuk ke bumi Palestin, zaman ketika itu masih lagi belum timbul perkataan Yahudi, ya? Sehinggalah Allah sesatkan mereka di padang pasir selama 40 tahun, dan timbul Nabi yang baru bernama Nabi Joshua. Nabi Joshua ataupun dikenali sebagai Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun diceritakan dalam sejarah ketika mana Nabi Muhammad SAW pulang bertaif. 2 orang adik-beradik yang bagi anggur pada Nabi Muhammad SAW, mereka inilah pengikut Nabi Yusha' bin Nun, orang Yahudi. Di kala mana Nabi Muhammad nak makan anggur, di kala itu Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, dan dia terpinga-pinga, tertanya-tanya. Orang Yahudi Arab ni tertanya-tanya, min aina ta'allamta hadhil kalimah, dari mana kamu belajar perkataan ni, baca bismillah. Lalu Nabi menjelaskan, allamani Allah, Allah lah yang mengajar aku, dan akulah Rasul yang terakhir yang Allah utuskan untuk umat ini. Lalu Rasul bertanya, man antuma, siapakah kamu berdua? Lalu mereka menjelaskan, kami adalah orang Yahudi pengikut Yusha' bin Nun. So Yusha' bin Nun diceritakan oleh Nabi dalam insiden ini. Dan Yusha' bin Nun ini dalam bahasa Inggeris panggil saya minum sekejap ya.
dipanggil Nabi Joshua. Nabi Joshua. Selepas Nabi Yusha' bin Nun ataupun Nabi Yusha' bin Nun ni, Nabi Yusha' bin Nun tidak termasuk di kalangan Nabi yang 25. Dia sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian datang Nabi Saul. Nabi Saul pun tak termasuk kalangan 25. Selepas Nabi Saul datanglah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam memerintah tak lama. Dan di zaman Nabi Daud alaihissalam ini mereka berjaya menubuhkan kerajaan. Sebelum zaman Nabi Daud lagi, kerajaan itu dah terbentuk. Sebab mereka kembali ke bumi Palestin, terbentuklah kerajaan Israel di bumi Palestin, ataupun nama dulu dikenali sebagai bumi Kanaan, ya, bumi Kanaan. So Nabi Daud lebih kurang tahun 1113 hingga tahun 973 sebelum Masihi. Untuk makluman tuan-tuan, perkataan sebelum Masihi ataupun before Christ sudah tidak lagi digunakan oleh orang-orang Barat dan orang Kristian. Sebab Nabi Isa tidak dilahirkan pada kosong Masihi. Dan perkara ini diperbetulkan oleh ulama Islam yang terkenal Al-Biruni, nyatakan bahawa Jesus was born between 6 to 4 before century. Bukan kosong. Nabi Isa AS lahir di antara tahun yang ke-6 hingga tahun yang ke-4 sebelum Masihi. Bukan kosong. Ini di antara salah faham yang menular, menjalar, merebak di kalangan masyarakat. Orang ingatkan kelahiran Nabi Isa pada 21 Disember. Salah. Nabi Isa tidak dilahirkan pada 21 Disember. 21 Disember ni musim apa tuan-tuan? Musim sejuk. Musim turunnya salji. Di Palestin di kala itu musim turunnya salji. Dan musim sejuk, buah tamar tak masak. Sedangkan dalam Bible, dalam Al-Quran menceritakan Maryam melahirkan Nabi Isa AS. Maryam melahirkan diri pada kotanya sebab dicemooh oleh orang ramai sewaktu nak melahirkan anak tanpa suami. Selepas dia melahirkan anak, tak lama lepas tu dia kepenatan, keletihan. Lalu Allah berikan wahyu dia untuk menggegarkan pokok-pokok pohon tamar, dan buah tamar berguguran. Lalu dia makan buah tamar, memberikan tenaga pada beliau. Kalau Nabi Isa lahir pada 25 Disember, masa itu musim sejuk, buah tamar tak masak. Ini fakta dalam Al-Quran, fakta dalam Bible. So it is impossible based on the text from the Holy Bible and the text from the Holy Quran that Jesus was born on the 25th of December. Tak mungkin berlaku. Dan ini diperbetulkan oleh orang Islam, dan akhirnya orang Kristian mengakui Jesus was not born on the 25th of December. Cuma 25 Disember itu hanya meraihkan kelahiran, bukan tarikh kelahiran. Demikian juga yang kita belajar sejarah ni, sebelum Masihi dan selepas Masihi. Sebelum Masihi maksudnya selepas kelahiran, sebelum kelahiran Nabi Isa, betul? Selepas Masihi, selepas kelahiran Nabi Isa, berarti Nabi Isa lahir pada kosong Masihi. Kalau kita faham ini, seperti mana hijrah, tahun 1 hijrah, sebelum hijrah. Tapi faktanya pun salah. Daripada Bible, fakta-fakta Bible, Al-Biruni menjelaskan bahawa it is impossible that Jesus was born under that time. Jesus was born between 6 to 4 of 6 hingga 4 sebelum Masihi. Jadi di barat perkataan sebelum Masihi sudah tak digunakan sebab salah, tak betul. Jadi yang digunakan ialah before century and after century. Tapi kita negara umat Islam ni, kesalahan orang Kristian yang memperbetulkan umat Islam, tetapi seluruh negara umat Islam masih lagi menggunakan perkataan yang salah, iaitu sebelum Masihi dan selepas Masihi.
Sedangkan di negara-negara barat perkataan sebelum Masihi, before Christ and after Christ is not longer used. Perkataan yang digunakan ialah before century and after century. Tapi sampai sekarang kita tak pakai. Dalam tesis-tesis di Malaysia dalam bahasa Inggeris gunakan before century and after century. Tetapi tesis dalam bahasa Melayu masih lagi menggunakan Masihi, sebelum Masihi dan selepas Masihi. Boleh. So orang Yahudi tinggal di bumi Kanaan, bersatu di bawah kerajaan di seluruh tanah Palestin ini. Mereka bersatu di bawah kerajaan Israel. Kerajaan Israel. So perkataan yang wujud kita ialah Israel. Israel ni ialah pembantu Tuhan. Gelaran yang diberikan pada Nabi Yaqub sebagai pembantu Tuhan. Kemudian kedatangan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman datang. Nabi Sulaiman agak pendek, ya, memerintah daripada tahun 973 hingga 933. Ada yang tanya saya kenapa pendek? Okey, tak apa. Kenapa pendek, ya? Kenapa makin kecil? 973 hingga 933. Kenapa macam tu? Sebabnya kosong Masihi itu, kalau kita tengok matematik kan, 0, 1, 2, 3. Sebelum kosong apa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 10. Jadi kalau kita kira pada 10, dia makin lama makin kurang. Makin kurang kan? 10, negatif 10, negatif 9. Sebenarnya makin banyak. 9, negatif 8 sampai negatif 1 kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Jadi bila kita cerita sebelum Masihi, yang dahulu tu besar, makin kecil. Tapi selepas Masihi, yang dahulu kecil makin lama makin besar. So bila saya sebutkan, sebab ada yang tanya saya, Ustaz, kenapa makin lama makin kecil, 973 hingga 933. Okey, lebih kurang 40 tahun je, tak lama Nabi Sulaiman memerintah. So Nabi Sulaiman alaihissalam, kedua-dua nabi ini ketika mana memerintah Palestin, dia adalah nabi, dalam masa yang sama dia adalah raja. Dia adalah nabi, dalam masa sama adalah pemerintah. Seperti mana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seorang nabi, dalam masa yang sama dia adalah pemimpin kerajaan Madinah. Nabi Muhammad adalah, kalau sekarang konsep dia bukan raja lah, kan, sebagai presiden ataupun perdana menteri. Dekat Malaysia kita tidak ada presiden, sebab kita negara beraja. Sebab tu kita guna perdana menteri. Tetapi negara yang tidak beraja gunakan konsep presiden. Baik. Nabi Muhammad ketika itu adalah pemimpin, ketua pemimpin di Madinah. Seperti mana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka adalah nabi, dalam masa yang sama mereka adalah perdana menteri atau presiden ketika itu. Taib. Pada tahun 1933, selepas wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, datanglah kerajaan Emmanuel. Yang memerintah ketika itu Emmanuel. Dan di kala itu kerajaan Israel terbagi pada dua. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara dipanggil kerajaan Israel. Kerajaan selatan dipanggil kerajaan Galilea, ya, kerajaan Galilea. Okey. So, kerajaan selatan ni ibu negara dia adalah Jerusalem. Dan bahagian bawah ada 2 kabilah, manakala bahagian utara ada 10 kabilah. So di sini negara Israel dah mula berpecah pada 2 kelompok. Daripada awal sebenarnya orang Israel ni, sebab tu orang Israel kita sangka mereka bersatu, tapi mereka berpecah belah. Sejak zaman Nabi Sulaiman, sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka tak boleh nak terima ada satu telaga, mereka nak 12 telaga. Jadi sebab tu Allah SWT sebutkan watahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka ini bersatu, tapi sebenarnya mereka berpecah belah antara satu sama lain, tak boleh nak bersatu. Baik, kemudian pada tahun 772 hingga tahun 538
Israel dijajah oleh kerajaan Assyrian. Dipanggil Assyrian Onslaught. Kerajaan Assyrian Onslaught ni maksudnya penjajahan, dijajah. Tetapi orang Israel masih tinggal di bumi Palestin. Okay? Orang Israel masih lagi tinggal di bumi Palestin. Itu masuk onslaught ataupun dijajah. Namun pada tahun 538 datang kerajaan Babylonian. Kerajaan, saya pendekkan cerita, bencana agak detail, tapi saya pendekkan cerita. Datang kerajaan Babylonian yang lebih kejam daripada kerajaan Assyrian. So dinamakan Assyrian Exile. Perkataan exile ni maksudnya pembuangan, dibuang. So Babylonian datang menguasai bumi Palestin yang dijajah oleh Assyrian, dan orang Babylonian bukan hanya menjajah, merampas tanah mereka, bahkan mereka menghalau keluar penduduk Israel daripada bumi Palestin. Itu dinamakan exile. So exile ataupun exodus dalam bahasa Inggeris, exodus maksudnya hidup dalam buangan. So dalam Taurat ada perkataan exodus. Exodus ini mereka tidak ada negara. Ataupun exile, mereka dibuang, being exiled from their own country. Contohnya, minta-minta tak berlaku lah, saya melakukan kesalahan, minta tak berlaku, si A, jangan saya, si A melakukan kesalahan. So dia dibuang negeri, buang daerah, dia tak boleh duduk daerah tu, dia kena keluar. Itu dinamakan exile. So ini berlaku pada orang Palestin pada tahun 538 apabila Babylonian datang menjajah mereka. Lebih kurang perkara ini tak lama. Namun demikian kesannya mendalam. Babylonian hanya memerintah lebih kurang 5 tahun saja, tapi orang Israel telah pun hidup dalam buangan. Okey. Tahun 300 tak lama lepas tu datang kerajaan yang dipimpin oleh King Cyrus, yang ramai para ulama menyatakan inilah Iskandar Zulkarnain, mengembalikan mereka ke bumi Palestin. Mengembalikan mereka ke bumi Palestin, dan kembalinya mereka ke bumi Palestin sebab King Cyrus berjaya menguasai bumi Palestin. Kembalinya mereka ke bumi Palestin ini dengan nyanyian, dengan slogan, dengan zikir hudna ilallah fasummiya bil yahud. Lalu mereka digelar sebagai Yahud. So ini pandangan pertama. Pandangan kedua menyatakan bahawa perkataan Yahudi ini timbul apabila mereka diajak kembali ke bumi Palestin oleh King Cyrus, tetapi kekejaman Babylonian telah pun menghancurkan kabilah-kabilah ini sehinggakan kabilah ini hancur. Tidak ada kabilah yang wujud, namun ada satu kabilah yang dominan di kalangan kabilah yang 12 ini. Kabilah itu bernama Jude. Fasummiya bil Yahud. They were called as a Jew because tribe Jude. So they were called as Jew. So perkataan Yahudi ada dua possibility. Di sinilah timbulnya perkataan Yahudi lebih kurang 500 tahun sebelum kedatangan Nabi Isa AS. Daripada kronologi sejarah, mereka dikenali sebagai Hebrew zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Yaqub dikenali sebagai Israel. Kemudian Bani Israel, zaman Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka semua dikenali sebagai Israel. Mereka dikenali sebagai Bani Israel. Tidak ada perkataan Yahudi pun. Perkataan Yahudi hanya timbul 500 tahun sebelum kedatangan Nabi Isa AS. Baik. Tak lama lepas tu, kerajaan King Cyrus tak lama. Datang kerajaan Macedonia Greek. Kerajaan Macedonia menguasai bumi Palestin. Macedonia tu atas sedikit pada Palestin.
dan menguasai bumi Palestin dan sekitarnya. Kehebatan kerajaan Greek Macedonia ni, tamadun Greek juga hebat ketika itu, sehingga kan culture ataupun adat istiadat di kawasan tersebut berubah menjadi adat Greek. Ingat tuan-tuan muslimin ya, kerajaan Malaysia itu niatnya baik dahulu masa peringkat awal hantar anak-anak pergi ke Britain untuk belajar, tinggal dalam ada keluarga angkat supaya anak-anak kita ni, anak bangsa Melayu ni fasih berbahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tapi apa kan jadi, anak kita dudukkan negara orang, ada keluarga angkatnya orang putih yang minum arak, yang sambut Christmas, yang tak sembahyang, 4 tahun tinggal di UK. Apa jadi tuan-tuan? Itu yang jadi macam orang UK, jadi orang Kristian, ya, minum balik. Walaupun dah jadi pemimpin Malaysia, dah jadi menteri kat Malaysia, masih lagi culture minum arak diamalkan sampai sekarang. Sebab ini antara yang mereka buat. Ramai di kalangan menteri yang minum arak, sebab culture itu timbul dulu daripada mereka, zaman mereka dijajah dahulu. Ada tak nafikan yang baik, tapi yang minum arak ramai tuan. Sorry to say. Dan G25 kelompok G25 yang mendesak kerajaan, beberapa desakan yang tak sepatutnya keluar pada mulut umat Islam. No wonder lah apa yang berlaku dekat Malaysia sekarang ini, sebab pembuat polisi negara kita adalah orang yang berfikiran macam itu. Mereka ni semua orang yang buat polisi kat Malaysia ketika itu. G29 yang minta supaya ada free sex, bebas lesbianism, gay dan sebagainya. Ini desakan antara desakan G25. Siapa dia? Orang Melayu Islam, ya, yang membawa minda penjajah dahulu. Sebab ramai di kalangan mereka dihantar overseas, duduk bersama dengan parents, foster parents. Jadi kita bayangkan, kita kat Universiti Malaysia dulu sempatlah juga ada keluarga angkat kan, tapi duduk dengan orang Islam. Bayangkan 4 tahun duduk dengan negara orang bukan Islam. Negara orang bukan Islam ni, foster parentnya agama Kristian, dia nak suruh kita sembahyang. Cuba fikir logik. Kalau mereka ni orang kuat Kristian, mereka akan tarik sikit-sikit. Kalaupun tak jadi Kristian, cukuplah mereka tidak beragama Islam, supaya balik Malaysia masih lagi nampak macam orang Islam, tapi perangai bukan macam orang Islam. So, kaca ini seperti ini berlaku tuan-tuan di kalangan orang-orang Yahudi di zaman Macedonia. Sebab tamadun Greek meresap dalam kehidupan mereka, sehingga kan bahasa Hebrew hilang. Berapa hari ini saya ada engage dengan seorang keturunan Sing yang baru habis SPM. Anak dia tak boleh cakap Melayu. Walaupun duduk kat Malaysia, sekolah di Malaysia, tak boleh cakap Melayu, hanya boleh cakap Inggeris. Cakap Inggeris walaupun sekolah. Sebab apa? Sebab culture. So nak gambarkan bahawa apabila dalam family culture dibentuk cakap bahasa Inggeris, walaupun duduk kat Malaysia tak pandai cakap Melayu. Demikian jugalah tuan-tuan, apa yang berlaku di Macedonia ini, kalangan orang-orang Yahudi, apabila masyarakat bercakap bahasa Greek, anak keturunan mereka dah mula lupa bahasa Hebrew. Ada orang Banjar kat sini? Ada orang Jawa? Saya Jawa, tapi anak saya sepatah haram Jawa tak tahu. Itu saya nak gambarkan macam mana Jawa antara bangsa-bangsa yang pupus di dunia ini. Orang Banjar, berapa ramai anak mereka yang boleh cakap Banjar? Minang masih okey lagi lah, Minang ramai. Minang masih ujuk lagi. Tapi orang Banjar, orang Jawa, itu nak gambarkan macam mana mereka hidup itu dalam culture Melayu, negara tanah Melayu. Bagaimana negara ini walaupun keturunan mereka tinggal di Palestin, tetapi culture telah pun berubah menjadi culture Greek. Dan proses ini dipanggil dalam bahasa Inggeris sebagai Hellenization.
Hellenization, kalau sekarang ni dekat tahun 80-an dulu, proses Islamisasi, maksudnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan orang Melayu di Malaysia kan, pemerintahan. Di sini ialah penerapan nilai-nilai Greek dalam kehidupan orang-orang Yahudi, sehingga kan anak-anak mereka, anak cucu mereka sudah tidak boleh berbahasa Hebrew. Bahasa penghantar mereka adalah bahasa Greek. Dan ini yang berlaku di Algeria. Algeria dijajah oleh Perancis lama. Dan anak-anak orang Algeria sekarang ni kebanyakan tak boleh cakap bahasa Arab yang betul. Tuan-tuan, bahasa Arab ni sebenarnya tak semua orang Arab tahu mengaji, tuan-tuan. Tak semua orang Arab boleh mengaji. Sebab bahasa Arab mereka tak sama dengan bahasa, mungkin bahasa Melayu kita ni, bahasa Arab mereka tak sama dengan bahasa Quran. Mungkin bahasa Melayu ni mungkin agak pelik, agak susah kita dapat gambaran. Orang-orang yang duduk di ceruk bumi Kelantan tak pernah campur dengan orang luar, Kelantan betul. Kalau dia datang satu seminar cakap bahasa standard di KL ni, agak-agak mudah tak dia faham? Tu tahu serap faham kan? Itu sama-sama Melayu. So beginilah gambaran yang berlaku, sehingga kan di kalangan orang-orang Yahudi mereka dah lupa bahasa Hebrew, dan ulama-ulama mereka terpaksa menterjemah Taurat ataupun Tenach ni dipanggil Old Testament, orang Kristian panggil Old Testament. Tenach adalah kombinasi di antara kitab Taurat, Kutubim dan Nabiim, semua diterjemah dalam bahasa Greek, dan bahasa Hebrew mula diluted ataupun cair, hilang di kalangan kehidupan mereka. So kalau tuan-tuan, saya tak pernah pergi South Africa, tapi sewaktu saya mengajar kat UiA, kita jumpa ramai orang Melayu South Africa yang dah tak boleh cakap Melayu, masih boleh lagi cakap selamat hari lembaran. Hari raya pun dia tak tahu. Selamat hari lembaran, apa khabar, baik, boleh cakap tu, tapi cakap Melayu tak boleh lah. So ini gambaran yang tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana orang Yahudi berhadapan dengan pengaruh Greek ketika itu, sehingga kan agama mereka yang dia pegang kuat berdasarkan faham bahasa Greek telah mula diluted, cair sedikit demi sedikit. Dan proses ini digelar sebagai Hellenic Age, ataupun zaman Greek menguasai tamadun ketika itu, sehingga kan identiti yang dijaga oleh orang Yahudi selama ini hilang dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya anak-anak mereka sudah tak boleh cakap bahasa Greek, tak boleh cakap bahasa Hebrew, dan di mana-mana tempat mereka belajar Taurat ataupun Kutubim, Nabiim, mereka terpaksa belajar dalam bahasa Greek. Dan Algeria, walaupun negara Arab, tuan-tuan pergi Algeria, kalau tuan-tuan pandai bahasa Arab, pergi Algeria tak faham cakap orang Arab Algeria cakap, sebab bahasa mereka telah pun bercampur dengan bahasa Perancis. Bahasa rasmi pengajaran mereka di sekolah, pendidikan di sekolah adalah bahasa Perancis. Bahasa sains mereka adalah bahasa Perancis. Tetapi bahasa Arab masih hidup di kalangan orang-orang kampung, dan bahasa ini sudah tidak dipanggil Arab tetapi Darajah, bahasa Darajah, kombinasi di antara Arab dan juga Perancis. So di zaman ini lebih kurang 300 tahun sebelum kedatangan Nabi Isa alaihissalam, suasana orang Yahudi telah mula jauh dengan kitab Taurat, Kutubim dan Nabi. Penghayatan anak-anak muda mereka terhadap bahasa Hebrew telah pun hilang. Ya? Kitab Taurat tidak boleh dibaca dalam bahasa Hebrew. Lalu kitab ini banyak diterjemah dalam bahasa Greek, semata-mata nak bagi fahaman pengajaran ini pada anak generasi mereka yang dah hilang bahasa Greek. Worse than that, identiti mereka makin lama makin hanyut.
Cuba tuan-tuan bayangkan, orang Melayu yang ada di South Africa, identiti Melayu dah habis dah. Baju Melayu dah tak ada, baju kurung tak ada. Bukan saya nak memperjuangkan Melayu kat sini, nak gambar ini contoh. Mereka masih lagi keturunan Melayu, dan we have to be proud with our tribe. Kita kena bangga. Saya bangga sebab saya orang Jawa. Sebab Jawa lah. Sebab saya tak boleh nak jadi orang Cina. Saya tak boleh jadi orang India. Sebab itu bukan pilihan kita. Sebab tu manusia tidak dimuliakan oleh Allah SWT sebab bangsa. Namun apa yang nak gambarkan kat sini, bagaimana orang Melayu South Africa sudah songkok masih ada lagi dipakai sebagai waktu-waktu tertentu. Samping dah tak ada, songkok ni ada lagi lah, tetapi baju Melayu dah tak ada, baju kurung dah tak ada. So ciri Melayu sudah hilang. Muka je muka Melayu tu. Ciri Melayu sudah tak nampak langsung di kalangan orang South Africa, di Melayu di South Africa. Ini dalam beratus tahun. So perkara yang sama berlaku. Mereka merasa hidup tertekan, makin sempit, makin susah, di mana orang Yahudi makin lama makin cair dari segi agama mereka. Waktu itulah mereka menanti-nanti kedatangan Masaya ataupun Al-Mahdi. Al-Masaya yang dinanti, Al-Masaya, Masaya dalam mereka panggil Al-Masaya, Al-Masaya. Sedang mereka menanti-nanti kedatangan Masaya, di mana Masaya akan mengembalikan kembali keagungan orang Yahudi seperti mana zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebab the Temple of Solomon yang dibina oleh Nabi Sulaiman dihancurkan oleh kerajaan Babylonian. Hancur dah. Tapi King Cyrus bina balik. Walaupun Temple of Solomon itu wujud, namun ajaran Nabi Sulaiman telah pun hancur di kalangan kehidupan mereka. So mereka menanti-nanti kedatangan Al-Masaya. Dan mereka bayangkan Al-Masaya ini adalah seorang pemimpin yang ada bala tentera yang kuat, seorang pemimpin yang hebat, yang akan membela orang Yahudi. Tiba-tiba di saat mereka menanti Al-Masaya, dan di kelas-kelas agama mereka diajar the kingdom of God, kerajaan Tuhan, Masaya will be coming, Al-Masaya, Al-Mahdi akan datang. Tiba-tiba muncul seorang yang bernama Jesus ataupun Nabi Isa AS, mengaku dialah Al-Masaya. Dalam keadaan Nabi Isa anak tukang kayu, Nabi Isa orang miskin, anak tukang kayu. Sebab Yusuf An-Najjar, suami Maryam, Nabi Maryam bertunang dengan Yusuf An-Najjar sebelum dia mengandung. Kemudian dia teruskan perkahwinan dengan Maryam, walaupun Maryam dah mengandung tapi tak bersama. Walaupun mereka awal Yusuf nak putuskan hubungan pertunangan ini, tapi akhirnya dia terus berkahwin. Jadi Nabi Yusuf, Nabi Isa tinggal bersama dengan bapa tirinya lah, ataupun bapa tiri dia, Yusuf An-Najjar. Najjar ni maksudnya tukang kayu, An-Najjar. Ada yang menyatakan tukang ukir. So tukang ukir kayu lebih kurang tukang kayu. Jadi apa yang dibayangkan oleh pemimpin-pemimpin mereka, ulama-ulama mereka, akan datang Mahdi dengan kekuasaannya, dengan kemegahannya, dengan kekuatannya, akan mengembalikan kita kembali seperti mana zaman Nabi Sulaiman AS. Apabila mereka nampak Nabi Isa AS, seorang yang miskin, anak tukang kayu, tak ada bala tentera, hanya ada beberapa orang pengikut golongan Hawariyin, menyebabkan pemimpin-pemimpin agama mereka menolak, pemimpin-pemimpin agama yang menolak ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dalam keluarga Yahudi. So perkataan Yahudi dah timbul Zaman Nabi Isa alaihissalam telah wujud perkataan Yahudi. So Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dalam keluarga Yahudi, dibesarkan ikut ajaran agama Yahudi, dikhatankan hari yang ke-8 ikut upacara orang Yahudi.
dibaptize ikut ajaran orang Yahudi, membesar dalam culture orang Yahudi, pergi ke sinagog. Sinagog ni rumah ibadat mereka setiap hari Sabtu, bukan hari Ahad, menyambut Passover secara tahunan, bukan Christmas. So Nabi Isa tak pernah pergi church, Nabi Isa tak pernah pergi gereja, Nabi Isa tak pernah menyambut Christmas. Perayaan hari Ahad tak pernah wujud zaman Nabi Isa AS. So conclusion yang tuan-tuan boleh faham apa? Nabi Isa adalah orang Yahudi. Okey, saya berhenti saat ini dulu. Ada apa-apa nak tanya? Sepoin yang saya berhenti hari ini, Nabi Isa adalah orang Yahudi. Sebab itulah Hans Kong dan juga Erwin Zidlin ni di antara ulama-ulama Kristian menyatakan bahawa if not because of Saint Paul, the teaching of Jesus will remain as a reform movement within Judaism. Kalau tidak kerana Saint Paul, ajaran Nabi Isa AS merupakan hanya satu gerakan tajdid, gerakan reform. Nak reformasi agak sensitif kat Malaysia, lain maksudnya. Gerakan reformasi dalam agama Yahudi. Tetapi ajaran ini sama apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qala Isa bin Maryam lil hawariyin inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika mana Nabi Isa menyeru kaumnya, wa qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni, ketika Nabi Isa AS menyeru kaumnya, wahai Bani Israel, inni rasulullah ilaikum, aku adalah rasul yang Allah utuskan pada kamu, musaddiqan lima baina yadayya minat taurat, aku mengajak kamu untuk berpegang pada kitab Taurat, ajaran Nabi Musa AS. Ini ada dalam surah As-Saff. Maksudnya Nabi Isa beragama Yahudi. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira tentang kedatangan seorang nabi yang bernama Ahmad. Ayat ni sama ada dekat Bible tu. When he was asked, what is the relation between you and Moses? He said, not even an iota I changed the teaching of Moses. Ketika mana Nabi Isa AS ditanya, apakah hubungan kamu dengan ajaran Nabi Musa AS? Lalu beliau menjawab, not even an iota. Iota ni adalah alfabet Greek. Alfa, beta, gamma, lambda, semua itu adalah alfabet dalam bahasa Greek. Saya masa buat PhD dulu, saya kena belajar baca Bible dalam bahasa Greek tu kan. Sebab terpaksa Bible ataupun Bible rujukan yang dipegang secara rasmi ialah dalam bahasa Greek. Jadi ulama-ulama Kristian yang berautoriti, mereka kena baca Bible dalam Greek. Seperti mana ulama-ulama Islam tak boleh baca Quran dalam bahasa terjemahan. Kalau ulama Islam hanya merujuk Quran dalam terjemahan, tak boleh dikenal sebagai ulama. Dia kena rujuk pada teks asal. Tetapi teks asal Bible dalam bahasa Hebrew tak ada. Yang ada paling dekat ialah bahasa Greek, sebab masyarakat sudah hilang identiti Greek mereka, identiti Hebrew mereka. Sebab itulah buku-buku dalam bahasa Greek sudah tak ada. Dan para ulama terpaksa menulis, ulama Yahudi terpaksa menulis Talmud. Timbullah perkataan Talmud. Talmud ialah kitab tafsir bagi Taurat. Macam kita lah tafsir Tabari, tafsir Ibn Kathir kan. Sebab tak ramai orang kita yang boleh memahami Quran dengan teks asal dia. Jadi perlukan tafsiran-tafsiran para ulama. Tapi bagi mereka yang memahami bahasa Arab, mereka boleh baca direct Al-Quran dan dia memahami direct. Dan inilah yang disebutkan oleh Bapa Iqbal, Iqra' Quran ka'annahu unzila ilaikal an. Bahaya Iqbal, bacalah Quran seolah-olah diturunkan kepada kamu sekarang. Okey, saya berhenti sekarang ini dulu. Ada apa nak tambah?
Siapa nak tanya? 6. Ya. Ya. 6 hingga 4, bukan 4 hingga 6. Okay, good point. Nanti saya buat, ingatkan saya pertemuan minggu depan, bulan depan saya bawa fakta-fakta sejarah. Dalam tesis PhD saya sebutkan perkara ini. Inilah fakta sejarah which is impossible that Jesus was born pada kosong Masih. Dan benda ini diakui oleh para, insya-Allah saya buat beberapa fakta nanti, kerajaan masa itu, bagaimana, apa kaitan dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nanti saya buat fakta dalam Bible sendiri, bukan dalam Al-Quran. Okey. So insya-Allah saya detailkan. Sebab benda tu saya nak ulah agak panjang. Saya bagi saya insya-Allah bulan depan saya buat fakta tu. 6. Kenapa? Kenapa orang Kristian mengagungkan dia sedangkan dia orang Yahudi? Selepas perginya Nabi Isa AS, datang seorang dia adalah musuh Nabi Isa AS, bernama Saint Paul. Zaman hidupnya Nabi Isa AS, dia ni macam Sayyidina Umar, antara orang yang menangkap pengikut Nabi Isa dan seksa. Itulah keadaan Sayyidina Umar sebelum meluk agama Islam. Dia tangkap pengikut Nabi Muhammad dan dia seksa umat Islam. Dan Saint Paul ni adalah orangnya itu. Tetapi selepas perginya Nabi Isa AS, ikut fahaman orang Kristian, dia disalib. Insiden ni saya akan cerita lebih detail nanti. Dalam Bible diceritakan the incident of Gethsemane. The Garden of Gethsemane ini menjadi isu dia. Bagaimana Nabi Isa ditangkap, siapa yang ditangkap, siapa yang disalib, dan fakta-fakta yang menafikan secara sejarah Nabi Isa tak disalib. Cuma persoalan yang timbul itu, kenapa orang Kristian still mengagungkan Nabi Isa sebagai orang Kristian? Kedatangan Saint Paul yang mengubah scenario ini. Jadi Saint Paul itulah yang mengubah agama Kristian, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS kepada agama Kristian sekarang. Saint Paul bertanggungjawab. Sebab tu apa yang dinyatakan oleh Hans Kong, if not because of Saint Paul, kalau tidak kerana Saint Paul, the teaching of Jesus, ajaran Nabi Isa hanyalah merupakan satu gerakan tajdid dalam agama Yahudi, bukan agama yang baru, bukan agama Kristian. Tetapi Saint Paul, Hans Kong sebut lagi, Hans Kong ni ulama Kristian. Saya banyak baca buku dia, tapi dia walaupun dia ulama Kristian, dia mahir tentang Islam. Hans Kong mahir tentang Islam, mahir tentang agama-agama yang lain, dan dia ada banyak menulis tentang akidah Islam. Masih hidup lagi orangnya. Hans Kong menyatakan bahawa Saint Paul is real founder of Christianity. Saint Paul adalah pengasas sebenar agama Kristian. Cumanya untuk mereka dapat sambutan pada orang ramai, mereka tak boleh asingkan Nabi Isa AS. Mereka tetap mengaitkan ajaran baru ini dengan Nabi Isa. Bagaimana ia berlaku? InsyaAllah kita akan bincangkan bila kita bicarakan gerakan Nabi Isa AS minggu depan, bulan depan, kalau Allah panjang umur lah. Sebab lepas ni saya akan bicarakan tentang gerakan Nabi Isa AS dalam kepompong masyarakat Yahudi. Bagaimana ia berlaku dan kenapa timbulnya fahaman Trinity selepas itu. Kita berhenti setakat dulu kita berhenti setakat dulu. Moga-moga Allah rahmati hidup kita, Allah berkati hidup kita. Sama-sama kita doa pada Allah SWT. Allah matikan kita dalam keadaan kita beriman, dan Allah bangkitkan kita nanti bersama dengan kelompok orang beriman pada Allah SWT, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Kita akhir majlis dengan baca tasbih farah dan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.